Syed Hussein Jamaluddin Kubra ini datang daripada India, ketika itu kerajaan Delhi. Yang mana Syed Hussein Jamaluddin Kubra ini adalah datang daripada Hadramaut. Beliau merupakan cucu kepada Salasilah, keturunan Hussein. Salasilah Hussein bin Fatimah. Salasilah, silsilah min ahfadi Hussein bin Fatimah. Syed Jamaluddin Kubra. Syed Hussein Jamaluddin Kubra. Kejatuhan Baghdad sekitar 1300 AD. Maka Samudra Pasai menjadi tempat tumpuan ulama-ulama dan Ahlul Bait dari Timur Tengah. Raja Samudra Pasai Sultan Malik Az-Zahir yang kedua dan ayah Nanja Sultan Malik Az-Zahir I atau nendanya Sultan Malik As-Saleh adalah keturunan dari para Sultan Perlak. Maulana Syed Abdul Aziz Shah, nama Sultan Perlak tadi Maulana Syed Abdul Aziz Shah, dan Raja Jumpa. Raja Jumpa macam jempol ini, jempol, jumpa, campa adalah nama yang satu sebenarnya, tapi disebabkan sound, sebutan, dialek, maka dia menjadi macam ni. Jumpa, campa, jempol, the same sound. Syahirnawi Syahriansyah Salman yang kedua-duanya bertemu pada jalur Imam Ja'far Sadiq, cucu dari Sayyidina Hussein bin Fatimah bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemerintah Samudra Pasai, utara Sumatera, kawasan Aceh. Kita dapati batu-batu nisan mereka besar-besar. Kenapa? Kerana mereka nak melawan candi-candi yang ditulis itu, yang dibina. Kita orang Islam tak boleh membina monumen yang besar-besar pada kita. Jadi mereka mencipta, meletakkan tombs tu, batu-batu pusara itu dicipta besar. Bukan sahaja di Samudra Pasai, di Aceh, tetapi juga di Kelantan ada, di Kedah pun ada, dan kita dapati ada di Champa. Saya terima satu email yang mana diletak dalam tulis dalam jurnal dalam bahasa Perancis, kerana Perancis telah menguasai Vietnam pada suatu ketika dulu. Maka mereka dapati ada beberapa artifak. Ya, kalau kita pergi Vietnam sekarang, kita tak boleh sebut perkataan campa. Tak boleh. Tak boleh sebut. Ya. Allah nak tunjuk ya. Ada batu nisan besar seperti batu nisan di Aceh dan di Kota Baru, di Langgar, kawasan Langgar Kota Baru itu ada batu nisan duduk di belakang patung. Duduk di belakang patung hasil daripada runtuhan Angkor Wat. Makna Angkor Wat itu dulu adalah masjid. Dan kawasan batu nisan itu, dalam masjid itu ada kubur. Dan batu nisan yang kita jumpai terletak di belakang patung. Tak dihiraukan pun. Sebab dah bukan orang Islam memerintah. Saya tengok gambar tu saya sebab. Walau macam mana pun manusia ingin menutup kehebatan wujudnya Islam di situ, tapi Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala lebih baik daripada segalanya dari sudut planning. Maka ditinggalkan sedikit kesan adanya batu nisan tersebut. Jadi saya sebagai pengkaji ini seolah-olah serupa orang mengantuk disurungkan bantal. Suka sangat jumpa tu. Saya boleh buat naratif terhadap penceritaan buku saya. Okey. Slide seterusnya. Next slide. Syed Hussein Jamaluddin Kubra telah meninggalkan India dengan membawa bersama 3 orang saudaranya. Syed Hussein ni ada, tak silap saya, 12 ataupun 14 orang adik-beradik. Tetapi bersamanya dia bawa bersama 3 orang saudaranya, iaitu Syarif Kamaruddin, Syed Majduddin dan Syed Tanauddin. Syed Tanauddin ini dikenali sebagai nama Adiputra. Saya ada satu video yang mula-mula sekali video saya tu, dia orang datang office saya, interview saya tentang hantuah. Jadi saya bercerita lah, saya ingat orang lain pun tahu apa yang saya tahu. Bila saya bercerita, saya kata hantuah itu
bertemu Adiputra di Bukit Panau. Marah orang Melaka. Marah orang Melaka kata, hantuah berjumpa Adiputra di Melaka, bukan di Kelantan, Bukit Panau. Lah, tadi kan Melakanya besar. Melakanya kan besar. Adiputra ini sekitar 1300. Maksudnya Said Hussein Jamadil Kubra itu lahir pada 1310, wafat pada 1453. Makna 1300 tu dunia dia orang. Dunia mereka. Jadi hantuah berada dalam sekitar itu. Hantuah dalam 1430 hingga 1480 sekitar itu. Ketika Portugis menjajah Melaka, hantuah dah tak ada. Hantuah dah tak ada. Dia dah tua ke dia dah meninggal dah masa tu ataupun hilang lah ya. Jadi di sini itu adalah Adiputra yang hantuah belajar bersilat itu. Itu di Bukit Panau. Macam mana boleh wujud kerajaan di Bukit Panau? Dia melalukan dulu ada suatu sungai. Yang disebut tadi ada 3 sungai. Satu sungai tembus ke Tanah Merah melalui Kuala Kerai. Dan kita maklum Ibn Battuta sekitar 1345 telah berhubungan dengan kawasan ini. Beliau telah sampai ke Kuala Kerai untuk ke Cumpa. Cumpa atau apa? Campa. Kita mempunyai hubungan darah dan hubungan agama dengan orang-orang di Campa, di Funan, Patani, selatan Thailand, seterusnya di kawasan sekitar timur Sumatera. Tetapi perkara ini tidak diberitahu kepada kita dan kepada anak generasi dan bangsa kita bahawasanya kita adalah bangsa yang hebat dan bangsa yang kuat. Kenapa ini berlaku? Kerana disebabkan penjajahan. Penjajahan demi penjajahan. Bukan saja mengambil hasil daripada bumi, tetapi juga menjajah minda. Penjajahan minda lah yang menyebabkan ada sebahagian daripada bangsa kita sendiri yang memperlekehkan program-program kita seperti ini. Amat malang sekali bagi kita. Terdapat bangsa Melayu yang memperlekehkan program-program kita seperti ini, memperlekehkan bila kita ingin menaikkan kehebatan bangsa Melayu, mengatakan kita ini sejarahnya tidak benar. Mereka fikir sejarah mereka yang benar disebabkan mereka itu telah ada DNA penjajah. Slide seterusnya. Waktu itu Kesultanan Samudra Pasai berada di bawah pemerintahan Sultan Alaidin Ahmad Malik Zahir 1326-1350. Baginda inilah sultan yang mendapat kunjungan dari Ibn Battuta. Ibn Battuta bukan saja sampai ke Kuala Kerai bertemu dengan Adruja, tetapi dia juga telah bertemu dengan Sultan Malik Zahir yang kedua pada tahun 1345 dan 1346 Masihi. Ibn Battuta ini saudara dan saudari adalah seorang qadi. Ada satu cerita ya, saya nak cerita kat sini. Beliau adalah seorang qadi. Apabila beliau sampai di Kuala Kerai, beliau tak nak turun daripada kapal. Dia takut nanti sebab Puteri Adruja pada ketika itu, Puteri Adruja tidak salah saya, dia menyediakan buat parti, makan-makan. Jadi Ibn Battuta ini tak nak turun. Dia seorang, semua orang lain daripada kapal tu turun untuk sambut jamuan tadi. Ibn Battuta tak turun. Kemudian puteri itu tahu, keluarga istana tahu, panggil istana sendiri datang jemput, suruh makan. Dia kata, aku bimbang, makanan yang dihidangkan itu tidak halal. Aku bimbang, makanan yang dihidangkan tidak halal. Kemudian pihak istana menyediakan kepada dia makanan sare. Sare itu boleh wujudnya sare. Dia menguatkan otak. Sare itu ada sejenis makanan dalam lauk yang disediakan ketika Ibn Battuta datang. Itu. Next slide please. Penjajahan ini diteruskan hingga ke Patani, Campa, Kedah dan Kelantan. Sebenarnya kerajaan Campa sudah wujud ketika itu. Kan kita tengok dari sana 1500 BCE. 1500 BCE, kalau ikut kajian saya, Nabi Ibrahim itu sekitar 2500 BCE. Jadi logiklah Campa itu 1500 BCE. Dan kita maklum isteri Nabi Ibrahim yang ketiga itu adalah daripada Campa.